Tengok gambar koma ke? Tu tengok. Lambai sikit. Lambai sikit. Nampak ke? Nampak gigi je. Seterusnya adalah bagaimana kita nak tahu nombor itu nombor perdana. Apa dia nombor perdana? Tahu? Tak tahu? Ha? Apa dia? Telefon number. Hai, banyak kamu. Nombor perdana, nombor telefon. Nombor perdana tambah. Okey. Jangan baca dalam buku, jangan baca dalam buku. Nanti kamu tak faham. Okey, saya tunjuk satu nombor. Nombor dia ini. Nombor 8. Bagi tahu saya, apa kali apa dapat 8? 1 kali 8. Lagi? 2 kali 4. 8. Lagi? Sama 4 kali 2, 2 kali 4. Lagi? 2 je? 2 je? 2 je? Okey. Seterusnya 24. Apa kali apa 24? 3 kali 8. Ikut urutan. 2 kali 12. 1 kali 24. 24. Lagi? 2 kali 2 kali 12. 24. Lagi? 4 kali 6. 3 kali 6. 3 kali 8. 24. 4 kali 6. 24. Lagi? 5 kali Banyaklah 5 kamu. Okey. Itu adalah nombor-nombor dia. Okey. Dah dapat? Dapat. Okey. Seterusnya 3. 1 kali 3. 1 kali 3. 3. Lain? Ada? 2 kali apa? 2 kali-kali. Lagi? Nombor 5. 5 dah ada 5. 1 kali 5. 5. Ada lagi? Tak ada? Tak ada. Apa cikgu ni? Tak apa, tengok je dulu. 31. 1 kali 31. Lagi? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Okey. Dah. Cukup. Antara dua baris ini baris A, ini baris B. Antara baris A dengan baris B, mana satu nombor perdana? Okey. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Jadi nombor perdana adalah B. Faham? Ini adalah nombor perdana. 3, 5, 31. 8 nombor perdana tak? Tak boleh. Bukan. Sebab dia boleh dibagi dengan 2. 24 boleh bagi dengan 2, 3, 4. Maknanya dia bukan nombor perdana. Nombor perdana dia tak boleh dibahagikan. Faham? Dia tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain selain daripada nombor 1 dan nampak nombor dirinya saja. Ini 3 bagi 3 1 lah kan. 5 bagi 5 1. 31 bagi 3 1. Maka ini adalah nombor perdana. Ini adalah nombor perdana. Ini juga adalah nombor perdana. Bagi saya contoh nombor perdana yang lain. 71. Lagi? Lagi? 15. Berapa? Berapa? 15. Tengok 15 ya ke bukan? 3 kali 15 boleh dapat 15. Boleh bagi dengan 3. Ni bukan. Berapa? 1.
81. Cuba tengok 81. Boleh. Boleh. 9 kali 9 kali 100 81. 9 kali 9 81. Ni tak boleh, ni bukan. Lagi? Bagi nombor 100. Okey, panduan kamu. Setiap dengar. Dengar. Nombor genap. Genap, tahu genap? Nombor genap kecuali 2. Yang kedua, nombor genap kecuali 2. Hujung dia 5. Kecuali 5. Dengar dulu, dengar. Hujung dia kosong. Genap lah kan? Kan? Itu bukan nombor perdana. Faham? Nombor genap, semua nombor genap boleh dibagi dengan 2 kecuali nombor genap. Nombor 2. Semua nombor genap bukan nombor perdana kecuali nombor 2. Kan? 2. Nombor 2. 1 kali 2. 1 kali 2, 2. Yang lain ada tak? Ada tak? Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibagi tepat dengan 2 dan juga dirinya saja dan juga 1. Nampak? Ada nombor lain tak? Maka nombor 2 ni nombor perdana atau tidak? Perdana atau tak? Perdana. Ada lain yang boleh? Apa kali apa 2? 4 kali berapa 2? Itulah dia anak bapak. Jangan main sebut, tengok. Kan? Belajar betul-betul. Jangan main-main. Lagi? Main lagi. Lagi? 11. 11 nombor perdana ke bukan? 11 adalah 1 kali 11, 11. Ada lagi boleh bagi yang darat 11? Ada. Maka dia adalah nombor perdana. 67. Berapa? 67. 67. Nombor perdana ke bukan? Kamu semak sendiri. Lagi satu. Semua nombor yang berakhir dengan 5 kecuali 5. Contoh 15. Betul? Nombor perdana ke bukan? Bukan. Semua nombor yang hujung dia 5 bukan nombor perdana kecuali 5. Faham tak pernyataan tu? 225. Boleh bagi yang 5 tak? Boleh bagi yang 5 tak? Boleh. Cuba try. Okey, itu adalah contoh nombor perdana. Ada soalan? Ada. Faham dah apa dia nombor perdana? Faham. Okey.